Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Viral kan? Viral kan? Rame kan? Nah, akan saya berikan beberapa pertanyaan untuk netizen Malaysia. Halo sahabat, Malaysia direndahkan oleh Amerika dan Indonesia yang disalah-salahkan. Yuk kita lihat videonya. Kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia. Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Viral kan? Viral kan? Rame kan? Nah, akan saya berikan beberapa pertanyaan untuk netizen Malaysia. Kenapa kalian mengatakan negara Indonesia negara miskin? Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membidas kenyataan pengulas politik konservatif Amerika Syarikat Bill O'Reilly yang mendakwa Asia Tenggara tiada wang, sambil menyifatkan ia sebagai satu pandangan yang angkuh dan jahil. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, kenyataan itu bukan sahaja menunjukkan kejahilan O'Reilly terhadap realiti semasa Asia Tenggara, tetapi turut mencerminkan pemikiran sempit yang dipengaruhi sentimen perkauman dan ideologi penjajah. Tindakan itu jelas, Anwar, satu gambaran sikap angkuh seseorang yang dangkal ilmu dan menganggap hanya kelompok atau negaranya sahaja paling berjaya. Dalam sains sosial, ini disebut sebagai pemikiran yang terbawa-bawa dengan sikap imperialis, menyebabkan ada sikap xenofobia, anti kaum lain dan Islamofobia. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri Kementerian Kewangan di Putrajaya pada Jumaat. Sebelum ini, dalam satu segmen videonya, O'Reilly mendakwa rakyat Malaysia tidak mempunyai wang dan tidak relevan sebagai rakan dagang kepada China. Kenyataan itu dibuat ketika beliau mengulas mengenai lawatan Presiden China Xi Jinping ke Malaysia, Vietnam dan Kemboja baru-baru ini. Gambaran sikap ekstrim, keangkuhan orang yang sebenarnya angkat ilmu dan jahil dan anggap hanya kelompok dia dan negeri dia sahaja yang paling berdaya. Tentunya dia tidak ada kefahaman sama sekali tentang Asia, ASEAN, tentang perkembangan baru. Vietnam, Malaysia, Cambodia. Pemikiran yang beragam, pemikiran yang terbawa-bawa dengan kita sebut dalam bidang ilmu sains sosial sebagai pemikiran yang terperangkap, pemikiran yang terbawa-bawa dengan sikap imperialis dan penjajahan. Jadi kita jangan terlalu besar kerana ini suatu perkara yang masih ada. Ini yang menyebabkan ada sikap fobia, anti kaum lain, Islamofobia. Ini kerana kejahatan. Hari tu dia cakap dekat Malaysia je tau tak ada duit. Rupa-rupa dia cakap Malaysia dan Indonesia miskin, tiada duit beli barang daripada China. Aku bayangkan dia fikir kita tak ada duit ke? Macam diorang kaya sangat ke? Tapi memang negara diorang maju, tak boleh buat apa. Yalah sebab Malaysia kecil, so bila kecil dia pandang rendah lah. Tu normal lah. Tapi ayat dia jahat sangat Macam lah mak bapak dia buat US bajet-bajet je. So cuba korang komen apa pendapat korang. Malays aren't going to buy your stuff. They don't have any money. All right, let's update you on the tariffs. Chinese President Xi Jinping is going to Vietnam, Malaysia, and Cambodia. President Xi, let me just break it to you. Those folks have no money at all. The Malays aren't going to buy your stuff. They don't have any money. Oke sahabat, Malaysia tampaknya sensitif setelah pernyataan dari jurnalis senior Amerika Serikat ini yang menyebut Malaysia tidak punya uang. Bahkan sampai di telinga Perdana Menteri Malaysia ini, ia pun tersinggung dan sebut Amerika arogan. Dan Malaysia ini juga selalu membawa-bawa nama Indonesia dalam masalah negaranya. Apa dia orang Melayu tak ada duit, negara Malaysia miskin,
sabar dulu. Ini bukan apa yang saya katakan. Ini adalah perkara yang dikatakan oleh Bill O'Reilly, seorang komentator daripada Amerika Syarikat. Dia ni konservatif lah dan agak tua jugalah. So sebelum saya cakap apa-apa, jom tengok video. Let's update you on the tariffs. Chinese President Xi Jinping is going to Vietnam, Malaysia, and Cambodia. Hey, President Xi, let me just break it to you. Those folks have no money at all. The Malays aren't going to buy your stuff. They don't have any money. Nak tengok kan video dia, memang mengarut lah apa yang dikatakan ni. Dia masih lagi hidup tahun 60-an, 70-an dululah. Dia katakan yang apa yang Xi Jinping buat melawat negara seperti Malaysia, negara kita, Cambodia dan juga Vietnam tak berguna sebab kita tak mempunyai duit. Rancangan China sekarang ni, dia sendiri katakanlah yang mereka hanya ingin membawa barangan China, menukar label kepada barangan Vietnam dan menjualnya dekat pasaran dunia. Benda ni pun tak masuk akal lah sebenarnya. Bukan barang-barang kecil saja yang China ekspor dekat seluruh dunia, barang-barang yang lain complicated pun China ekspor, macam mana nak tukar label kan. Ini tak cukup lagi. Dia katakan yang negara-negara ni tak ada duit langsung. Dia ni hidup tahun bila? 60-an, 70-an ke? Sebab negara-negara ni negara membangun. Mungkin tak tahu kot yang sebenarnya ASEAN mewakili 15.5% ekspor China, keseluruhan ekspor China ya, mewakili sebanyak 460 bilion guys. Memanglah Xi Jinping akan melawat negara-negara ASEAN, negara-negara yang besar seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, Cambodia dan juga Indonesia merupakan ekspor yang paling besar China kepada negara-negara inilah. Tapi yang tak masuk akal lagi, dikatakan orang Malays, the Malays don't have the money. Okey, saya tak faham, saya tak tahulah yang dia katakan Malays tu orang Melayu ke ataupun orang Malaysian. Dia Malaysian tu dia ambil Malays lah. Malaysian worker mempunyai skill set yang tak boleh dapati dekat negara-negara lain. Kita merupakan negara semikonduktor dan negara kita Malaysia akan menjadi negara berpendapatan tinggi. So mungkin Atok ni nak kena belajar lagi kot, nak kena pergi sekolah. Citizens of Malaysia are called Malaysians, not Malay. Malays aren't going to buy your stuff. They don't have any money. Malay is one of the ethnic groups in Malaysia. All our nationalities Malaysian. We have orang asli, East Malaysian natives, Malays, Chinese, Indians, macam-macam lah, and those are called ethnicities. Malaysian is what goes on our passport. I give you example. A Chinese Malaysian and a Malay Malaysian are both Malaysians, but only one is ethnically Malay. The confusion happens probably because Malay is in Malaysia. I want to say understandable, but also not really because hello Google. Also, the word Malay refers to the language we speak in Malaysia. Officially, it's called Bahasa Malaysia. Just FYI, have a great weekend guys, and please share this widely so all those people who still don't know what is the nationality of people from Malaysia will now know and stop being so confused for some reason. Peace and love, bye! Dia kata buat apa buang masa. Malaysia, Vietnam bukan ada duit nak beli produk Cina. Dan lebih tu, dia sengaja mempelekehkan orang Melayu. Dia kata orang Melayu tak ada duit, tak mampu nak import barang daripada Cina ya. Inilah dia sikap biadab dan nampaknya bodoh seorang ya Amerika yang kononnya daripada sebuah negara maju ya. Namun bodoh. Dia tak tahu ke orang Melayu yang disebut tu menguasai politik negara Malaysia ya. Dan Malaysia begitu kaya, import barang daripada Amerika berbilion setahun. Dan Malaysia mempunyai pelbagai industri ya. Malaysia lebih maju daripada mana-mana negeri dalam Amerika ya, lebih maju daripada Arizona, lebih maju daripada New Mexico, lebih maju daripada Alaska ya, yang sepastinya mundur mengikut standard Malaysia. Dan pada bila-bila masa Malaysia boleh beli California. Itu dia. Stop dreaming. California dreaming. Itulah the Bill O'Reilly. Oke, gini sahabat, beginilah kemarahan warga Malaysia yang merasa tersinggung ini jika disebut tidak punya uang. Anehnya ketika Malaysia disebut miskin, malah bawa-bawa nama Indonesia sama media tetangga ini.
Nyatanya, jurnalis ini menyebut Malaysia dan bukan Indonesia. Jadi, siapa yang lebih miskin?